Aku baru je jumpa satu app yang boleh membuatkan kita semangat untuk baca Quran dan juga mudah untuk khatam Quran. Namanya adalah Quranly. Korang boleh download app Quranly ni dekat iOS dan juga Android. So korang boleh pilih sama ada percuma ataupun bayar. So inilah dia interface untuk app Quranly. Memang cantik, memang kemas. Kita boleh tengok berapa anggaran hasanat pada hari ini, berapa ayat, berapa lembar dah baca dan berapa muka surat. So untuk Ramadan Challenge ni kita boleh track bacaan kita berapa banyak yang dah baca hari ni. So macam hari ni aku dah baca 114, tinggal 34 verses lagi untuk completekan juz yang pertama. So ayat dia ada colourful menunjukkan tajwid. So kalau nak back kat sini, kalau nak next kat sini. Bila dah habis settle semua, dah baca, dah complete, I'm done. So kat sini kita boleh tengok lah, dia boleh track kita punya progress. 26% lagi untuk completekan 30 juzuk. Boleh pergi dekat leaderboard untuk tengok progress orang lain. So friends, global ataupun region, fokus kepada Malaysia. Semoga kita istiqomah dan juga konsisten dalam baca Quran lillahi ta'ala. Follow TV Kacak, komen jika ada soalan, share dengan kawan-kawan.